Melayu itu adalah besar. Macam tuan saya cakap, ke atas. Bawah-bawah tu adalah kabilahnya atau suku. Melayu itu adalah proto. Yang satu lagi tentang istilah Austronesia. Istilah Austronesia ni baru dicipta je pada tahun 1899 oleh seorang Austria yang bernama Wilhelm Sack. Wilhelm ni dia seorang linguis. Jadi dia nak mengkaji tentang kajian dia tentang sejarah bahasa ni, tentang alam ini. Jadi alam Melayu ni, jadi dia nak mengenalkan kerja pembahagian type tu. Dia menamakan ini adalah Austronesia. Pada Austronesia itu perkataan baru. Habis sebelum Austronesia itu apa nama orang ni? Melayu. Okey, satu lagi saya nak bagi dulu perkata hujah-hujah untuk tolak pandangan. Kemudian dia kata Sriwijaya kan. Sebenarnya perkataan Sriwijaya itu baru saja dikemukakan. Ya, dalam catatan batu bersurat Chola apa semua tu kan dia sebut data serang raja di Kadaram tu Kedah, yang mana ia adalah Sriwijaya. Dia sebut tetapi dalam uslub dia. Nampak tak? Batu bersurat Tenjorai juga. Sebenarnya itu semua baru ditulis 1800. Raja-raja yang diiktiraf sebagai Sriwijaya pun tak tahu dia tu adalah Sriwijaya. Saya nak tanya tuan-tuan, Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki tahu tak dia mazhab arba'ah? Mazhab 4. Dia tahu tak? Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki tahu tak dia adalah mazhab arba'ah daripada ahli sunnah wal jamaah? Dia tahu tak? Dia tak tahu. Habis siapa yang susun dia ni adalah orang yang datang sesudah itu. Itu pun baru saja. Nampak tak? Begitulah penamaan-penamaan istilah itu diberi supaya untuk melengkapkan proses pengkajian akademik itu. Jadi saya menamakan istilah raja-raja Sriwijaya itu adalah sebahagian kecil saja daripada raja-raja Melayu yang hebat. Saya menamakan orang yang memerintah alam Melayu ni sebelum istilah Austronesia ke apa ke sebelum tu, ialah alam Melayu ini ditadbir oleh raja-raja Melayu yang hebat maritim. Itu ya takrif pemerintahan Melayu. Kalau kita tengok, ada Sriwijaya, ada Gelagi, ada Gangga Negara, ada itu, ada kenapa dia tidak disatukan? Dia semua tu tuan-tuan dan puan-puan adalah pemerintahan raja-raja Melayu yang hebat maritim. Orang kat sini dah tahu buat kapal besar-besar, dah lama. Tetapi kenapa mereka mengubah itu? Siapa yang mengubah? Si Pulau Batu kata rubahnya.